Saya bukan hendak mengulas tentang keputusan yang dibuat oleh mahkamah berkaitan kes Datuk Seri Najib baru-baru ini. Tetapi saya ingin memberikan pandangan untuk di masa-masa akan datang. Sebab zaman akan tetap berjalan, masa terus berlalu. Akan datang ini, kita mesti memandang addendum itu adalah merupakan titah institusi agung. Dia bukan titah daripada susuk tubuh seorang sultan yang menjadi agung. Tetapi addendum itu ialah titah daripada institusi agung. Agung ini adalah merupakan institusi. Sultan silih berganti untuk menjadi agung, dan agung itu adalah institusi yang tertinggi di negara kita ini. Maka sebab itu saya katakan addendum itu mesti dipandang ianya sebagai titah dari institusi agung. Bermakna bertukarnya sultan yang menjadi agung, apa-apa titah yang dikeluarkan dari institusi agung itu tetap ianya mesti dilaksanakan. Dan satu lagi, saya juga ingin memandangkan mengapa kita mesti memandang titah agung ini merupakan titah institusi agung, bukan titah sultan yang menjadi agung. Kita mesti mengelakkan daripada ianya dipergunakan oleh parti-parti politik yang rakus. Kita tidak mahu titah institusi agung ini ianya dipandang dari sudut untung rugi parti. Bila masa menguntungkan parti, kita akan bersandar kepada titah yang di Pertuan Agong. Tapi bila time kita merasakan kerugian parti, kita tidak bersandar kepada titah institusi agung. Contoh dia, sebelum ini UMNO lah mengatakan kita berada dalam kerajaan perpaduan kerana kita akur kepada titah agung yang meminta kita bersama kerajaan memastikan kestabilan politik negara. Bermakna waktu itu kita bersandarkan kepada titah agung kerana kita memandang titah itu titah institusi agung. Tapi yang berlaku hari ini, apa yang berlaku? Sebab itu saya katakan mesti memandang titah itu adalah titah daripada institusi agung. Dan yang keduanya, saya tengok UMNO ini parti yang kadang-kala serba salah saya nak bercakap. Tetapi apa yang saya nampak, UMNO ini tidak habis-habis untuk menggertak tarik handbrake, kena keluar daripada kerajaan, kena memberikan pendirian tegas kepada DAP dan banyak lagi sebelum ini. Laungan-laungan yang dilontarkan sama ada daripada pimpinan UMNO ataupun daripada ketua pemuda UMNO. Tapi buktikan betul-betul. Jangan nanti rakyat melihat parti UMNO ini tak lebih daripada hanya kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Parti yang sebegini sikap dia, watak dia, menurut parti yang akan kehilangan kuasa undi nanti, dan parti yang tidak mampu untuk pimpin negara sebab parti yang tidak berintegriti. UMNO kena bila laungkan dengan tegas, buktikan. Maka saya ingin menyampaikan pandangan berjasa. Pandangan berjasa inilah pandangan yang sangat selari dengan siasat syar'iyah, ataupun lebih tepat lagi sangat tepat dengan maqasid syarak. Sebab negara kita ini adalah negara Islam. Islam adalah agama persekutuan. Mana mungkin kita hendak menyerahkan pimpinan negara ini kepada mereka yang bukan Islam. Walaupun kita tahu di negara kita ini adanya parti-parti yang bukan Islam. Saya nak nyatakan, di Johor, UMNO telah pun menjadi kerajaan. Di Melaka pun sama. Sekarang mari saya nak tunjukkan apa salahnya isu yang DAP berlaku kurang ajar ini, yang biadab ini, kebiadaban DAP ini kena diajar betul-betul. Bukan laungan-laungan, bukan slogan-slogan. Buktikan kejantanan UMNO untuk mengajar DAP ini. Pertama sekali Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, BN ada berapa kerusi? BN ada 14 kerusi. PN ada 5 kerusi. Bergabung dua ini bermakna Negeri Sembilan akan mendapat 19 kerusi. Simple majority boleh UMNO bersama dengan PN menjadi kerajaan. Tak apalah, oleh kerana BN UMNO banyak kerusi dia, maka Menteri Besar biarlah UMNO. Pahang pula saya tengok. Pahang kalau tengok BN dengan PN sama, 17. BN 17, PN pun 17. 34. Maka boleh menjadi kerajaan. BN ada UMNO yang dominan. PN PAS dan juga Bersatu dominan. Sangat selari dengan maqasid syarak. Maka oleh kerana sama 17, kita serahkan kepada Sultan Pahang siapakah yang hendak menjadi Menteri Besar. Perak PN 26 kerusi. BN ada 8. Bermakna ada 34 kerusi. Maka di situ bergabungnya PN dan BN sangat selari dengan maqasid syarak. Sebab negara ini negara Islam. Siapa Menteri Besar? Apa salahnya PN jadi Menteri Besar? Sebab dia banyak kerusi, 26 kerusi. PN jadi Menteri Besar. UMNO jadilah Menteri Kanan. Kalau di Negeri Sembilan hari ini UMNO paling banyak kerusinya, PKR ada 3 kerusi je, tapi PKR yang jadi Menteri Besar. UMNO hanya menjadi Menteri Kanan. Boleh pun.
Mengapa di Perak tidak boleh? Jadi kalau satu negara ini kita tengok hanya Pulau Pinang dan Selangor sahaja akan menjadi negeri jajahan PH. Buktikan. Maka apabila Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, semuanya itu sangat selari dengan maqasid syarak, kerajaan yang dibentuk, kerajaan yang bertanggungjawab untuk menjaga pertama sekali Islam agama persekutuan, menjaga tanah rizab Melayu, menjaga hak keistimewaan orang Melayu, maka kita hidup aman dan damai. Inilah dia pandangan berjasa yang ingin lontarkan. Tunjukkanlah keberanian UMNO, janganlah hanya berani menggertak sahaja tetapi akhirnya tak ke mana. Senyap, tetap akur dan tunduk kepada desakan DAP. Ini saya tengok apabila Datuk Seri Zahid mengungkap kata-kata jangan curahkan minyak pada api yang telah marak. Tetapi Datuk Seri Zahid mampu ke melaksanakannya? Sedangkan Peguam Negara telah pun menyebut dia masih ada 47 kes yang mana kes itu dibebaskan tanpa dilepaskan. Berani ke Presiden UMNO untuk bertindak agresif? Apa yang saya lihat, api tidak menyala lagi. Yang tinggal hanyalah arang sahaja. Arang ini tidak lagi bermanfaat. Jangankan dicurahkan minyak RON 95. Kalau dicurahkan minyak RON 97 pun arang tidak akan menyala. Ini pandang berjasa.